Inilah dia FZ 150 2014 yang sadai lebih daripada sebelum setahun. Sadai, motor ni timing dia mati-mati. Lepas tu bunyi kasar sangat dekat lepas dah parking setahun, owner pun decide nak pakai balik motor ni. Owner daripada Kundang, jadi dia hantar terus ke bengkel kita Nick Motorsport. Memandangkan kita memang biasa buat motor FZ, jadi owner beri kepercayaan penuh, tinggal motor dan pastikan motor boleh jalan. Owner request supaya settlekan masalah bunyi bising dekat enjin dan supaya selesai masalah timing dia. Asalkan owner boleh bawa pergi jalan, bawa pergi kerja dengan selamat dan tidak memening kepala pun sudah kami suggest untuk cek belah top set dan juga belah owner setuju. So apa lagi, jom kita buka dan juga pasang top set FZ150. Sebenarnya bila kita buka, kita baru dapat tahu owner ni tak pernah buat apa-apa tau dekat enjin dia. Buka pun tak pernah, bogel pun tak pernah, satu skru pun tak pernah buka dekat enjin. Senang kata masih dara lagi lah, masih standard kilang. Yang bestnya, owner ni dah pakai 94,000 km tau. Jauh tu tanpa buka enjin apa-apa. So memang berbaloi lah owner pakai motor ni. Cuma kan, yang owner pernah tukar adalah coolant saja. Sebab tu korang tengok dalam video ni coolant dia, korang boleh tengok sendiri kondisi skru dia dan juga gasket dia. Nampak tu kali hijau. Hijau tu menandakan asal jangan pelik. Untuk FZ lama dan juga FZ 2014 yang enjin silver, gasket dia memang kali hijau. Tapi kalau FZ 2016 iaitu enjin color gold, gasket dia kerja-kerja nak buang gasket yang kertas kali hijau ni sebenarnya sangat leceh. Kau tengok sendiri. Kalau besi macam FZ baru ataupun model Y15 baru, semuanya besi, senang kita buka terus tanggal. Tapi kalau kertas memang susah. Sedar tak sedar, seimbang punya seimbang, dah sampai nak part cuci dah. Yang ini adalah memang proses wajib kita bila kita buat top set ataupun overhaul. Bukan sekadar cuci dalaman, kita wajib juga untuk bersihkan sehingga berkilat dekat belah luar tu. Barulah owner sedap mata memandang. Enjin pun bunyi sedap, nampak daripada luar pun bersih dan berkilat, barulah puas hati. Ini adalah blok baru yang kita masukkan. By the way, kod dia 1PA. Mana-mana yang tak tahu, ini adalah saiz 57mm, saiz standard kilang sahaja. Kita pasang piston ring yang elok dan lain-lain. Pastikan minyak tu diletak di setiap tempat komponen yang bergerak tau. Jangan terletak, takut nanti bila kita start boleh jadi calar. Ingat tak owner mengadu yang bunyi bising tu? Sebenarnya bila kita buka, yang bunyi bising tu banyak datangnya daripada belah kelas, seperti mangkuk kelas yang goyang. Tapi dalam video ni kita tak tunjuk pun belah kelas tu, kita akan tunjuk top set. So harap korang faham lah tapi enjoy je lah video ni. By the way kan, ada orang tanya, Abang Nick, berapa harga top set untuk FZ ni? Senang untuk je. Top set untuk motor Y15, LC dan juga FZ, harga dia sama je. Barang-barang pun sama, kerja-kerja yang dibuat pun sama. Kita kira lamsam satu harga sahaja. Harga dia RM370 je. Kalau korang nak tahu package-package yang lain, korang boleh masuk dekat kita punya laman web, okay? Korang nak tengok dekat Wahabi Catalog pun boleh. Semua package semua ada harga dekat situ. Abang Nick, yang kali ni untuk motor FZ ni, owner ni spend berapa untuk belah clutch dan juga untuk belah top set. Total bill ni abang ni bayar RM1,690. Apa dia? Apa ni? Mahalnya sampai